Babi, kalau saya bagi kat awak ni, awak boleh okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kami kumpulan 8 akan membentangkan tugasan 1 bagi khusus PSBK 323 iaitu kreativiti dan seni kanak-kanak. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu yang pembentang pertama saya sendiri, Aiman Sarah, pembentang kedua Siti Nurfahimah binti Razuki dan pembentang ketiga Muhammad Ani Amsyar bin Zainal. Objektif pembentangan pada hari ini adalah menerangkan dapatan kajian kami dan pemerhatian kami terhadap tingkah laku kanak-kanak semasa aktiviti melukis dan berkarya. Objektif kedua, membentangkan hasil temubual bersama guru mengenai strategi dan pendekatan memupuk kreativiti kanak-kanak. Objektif ketiga adalah menunjukkan hubungan antara dapatan kajian dengan teori perkembangan seni kanak-kanak oleh Victor Lowenfeld. Yang keempat, membuat rumusan tentang perkembangan kreativiti kanak-kanak berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Jadi tarikan yang kami pilih adalah Kids Fit Preschool. Dan Kids Fit Preschool ni ialah prasekolah Islamik yang diasaskan dengan gabungan pendidikan Al-Quran, nilai akhlak, sains dan teknologi. Termasuk modul-modul seperti Kids Quranik, Kids Hafiz, Kids Space dan juga Kids Robotik yang menekankan pemikiran kreatif serta 4C. Mereka menggunakan pendekatan project based learning, menyediakan persekitaran selamat, pemantauan CCTV dan juga jadual harian yang bersusun dan juga aplikasi khas untuk ibu bapa dengan matlamat melahirkan kanak-kanak yang seimbang dari segi akademik, sosial dan juga rohani. Seterusnya, tokoh yang kami ambil adalah Victor Lowenfeld. Victor Lowenfeld lahir pada tahun 1903, ialah tokoh penting dalam pendidikan seni kanak-kanak. Beliau dilahirkan di Vienna, Austria, kemudian berhijrah ke Amerika Syarikat pada 1938. Beliau merupakan seorang pendidik seni. Beliau merupakan seorang pendidik seni, artis dan juga ahli psikologi yang banyak mengkaji tentang perkembangan lukisan kanak-kanak. Seterusnya, pengalaman bekerja beliau adalah berhadapan dengan kanak-kanak yang mengalami trauma dan juga kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan. Seterusnya, beliau juga memperkenalkan 6 peringkat perkembangan seni kanak-kanak iaitu teori Lowenfeld. So, peringkat yang pertama adalah peringkat scribbling iaitu peringkat contengan. Pada peringkat ini adalah antara umur 2 tahun hingga umur 4 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak biasanya membuat lukisan lawak dan tak terkawal. Kanak-kanak pada tahap ini, kanak-kanak sebenarnya diorang kalau melukis tu diorang tak ada nak melukis objek-objek tertentu, image tertentu, tapi diorang sebenarnya nak discover cara diorang nak guna pensel, cara diorang nak buat bulat-bulat tu. Jadi lukisan diorang kan belum ada maksud khusus. Maksud perkembangan pada tahap ini adalah perkembangan motor halus diorang, yang mana diorang mula scribble pada kertas tu, dan juga kesedaran tangan diorang pun mula berkembang. Terusnya, peringkat kedua adalah peringkat pre-skematik, iaitu praskematik pada usia 4 hingga 7 tahun. Pada peringkat ini, lukisan kanak-kanak tu akan mula ada objek-objek tertentu. Contohnya, diorang lukis bulat dengan garisan untuk lukis orang, diorang lukis petak dengan segitiga untuk menggambarkan rumah, dan juga benda-benda lain lah. Okay, warna pada lukisan diorang juga dipilih ikut emosi. Contohnya kalau diorang suka warna biru, lukisan diorang semua warna biru. Kalau diorang suka warna pink, lukisan diorang semua warna pink. Objek yang diorang lukis juga akan tak ada tempat-tempat tertentu. Diorang tak ada baseline, diorang lukis terapung. Macam tiap lukisan tu diorang letak bunga dekat atas langit. Lepas tu ada macam orang terbang dekat tepi tu. Lepas tu perkembangan pada tahap ni, diorang mula faham simbol visual. Maksudnya diorang mula faham cara nak lukis bulat, cara nak lukis petak. Diorang juga dah mula faham pasal image-image yang ada kat sekeliling. Macam tadi lah, diorang mula faham petak dengan segitiga tu maksudnya rumah. Okay, seterusnya pada peringkat ketiga iaitu peringkat skematik. Usia antara 7 hingga 9 tahun. Pada peringkat skematik ni, si
simbol pada lukisan diorang tu dah mula kekal. Contohnya, kalau rumah mesti bentuk segitiga dengan petak. Kalau orang mesti kepala bulat. Kalau bunga mesti bulat-bulat. Lepas tu warna pada peringkat ini juga dah start jadi realistik. Diorang dah start ada skema. Kalau pokok mesti warna hijau. Kalau langit mesti warna biru. Diorang dah tak macam peringkat sebelum ni. Diorang guna warna berdasarkan emosi diorang. Jadi perkembangan pada tahap ini, maksudnya pemikiran diorang dah lebih teratur dan berstruktur. Dan juga diorang mula ada skema terhadap sesuatu objek. Macam apalah, pokok kena buat bentuk macam tu. Matahari mesti bulat. Jadi seterusnya adalah peringkat keempat, peringkat dawning realism, iaitu skep realistik awal pada usia 9 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mula menilai hasil karya diorang ni cantik ke tak cantik. Diorang mula rasa macam, oh benda ni dah tak sama dengan apa yang diorang tengok. Jadi perspektif, diorang akan cuba jadikan lukisan diorang ni lebih terperinci. Contohnya kalau dulu diorang lukis bola macam bujur sikit, sekarang ni diorang dah pandai dah buat bola bentuk bulat. Lepas tu perspektif awal pun dah start ada tapi tak tepat. Macam tu dia, rumah tu dah ada bentuk tapi belakang tu perspektif dia macam tak tepat sangat. Lepas tu masuk perkembangan pada tahap ini, kesedaran pendiri diorang dah meningkat dan diorang dah ada rasa untuk membandingkan lukisan sendiri dengan lukisan orang lain. Sesetengah kanak-kanak tu pula akan ada rasa malu dengan lukisan diorang. Seterusnya, peringkat seterusnya adalah peringkat pseudo-naturalistik, iaitu semi-realistik pada usia 12 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak dah mula nakkan lukisan diorang nampak realistik. Diorang dah sangat fokus pada tubuh badan manusia ataupun diorang dah start pada ekspresi pakaian semua. Contohnya kalau dulu diorang lukis, kalau lukis baju kan just buat petak macam tu je kan. Tapi pada peringkat ini, diorang dah start ada macam kedut-kedut kat baju tu, ada kesan-kesan lipatan. Lepas tu diorang dah start ada subjek-subjek tertentu. Contohnya diorang, kalau dulu kan diorang lukis random. Kalau pada tahap ni diorang dah start, macam ada orang suka lukis kereta, ada orang suka lukis orang, suka lukis pemandangan. Seterusnya, maksud perkembangan pada tahap ini adalah pemikiran abstrak dan logik diorang dah semakin matang. Lepas kemudian kritikan seni pun dah makin berkembang sebab apalah. Okey, peringkat seterusnya, period of decision, iaitu tahap keputusan pada usia 14 tahun ke atas. Pada tahap ini diorang dah ada style peribadi. Style peribadi tu diorang dah ada gaya diorang sendiri untuk melukis. Macam contohnya macam Van Gogh kan, kita tengok diorang dah ada style-style lukisan dia. Macam kalau orang tengok lukisan pun dah tahu dia punya, walaupun tak tahu nama dia. Lagi macam contohnya Picasso pun sama, kalau tengok style tu kita dah tahu tu lukisan dia. Jadi itulah maksud dia, style tu sendiri. Lepas tu diorang dah, minat seni diorang ni dah boleh menjadi mendalam atau terus hilang. Contohnya kalau dia pandai melukis, dia boleh, dia akan decide untuk teruskan melukis ataupun untuk tak nak melukis dah. Lepas tu fungsi seni diorang pun dah lebih matang, lebih ekspresif dan juga simbolik dan juga konsep. Kiranya lukisan diorang tu dah nampak dah diorang nak mengekspresikan perasaan diorang. Kalau dulu kan diorang just random lukis tak apa-apa, tapi pada tahap ni diorang dah boleh nak ekspresikan dalam lukisan diorang. So perkembangan pada tahap ini adalah kematangan konsep diri dan juga seni sebagai satu cara diorang nak berekspresi ataupun berkarya. Seterusnya, okey, seterusnya aktiviti yang kami jalankan dekat Tadika ada dua. Yang pertama adalah aktiviti melukis bebas. Kaedah pelaksanaannya adalah murid diminta melukis apa saja yang diorang nak dekat satu pentas. Diorang tak tetapkan apa-apa tema pun. Diorang just lukis apa yang diorang suka. Dan aktiviti yang kedua adalah aktiviti membentuk clay ataupun kita panggil tanah hiat. Murid diberi clay dan kita orang bagi diorang ekspresikan diri diorang guna clay tu. Jadi diorang tak ada tema juga. Seterusnya, okey, hubung kait aktiviti satu dengan teori Lowenfeld. Yang pertama, membantu mengenal pasti perkembangan seni kanak-kanak. So melalui aktiviti melukis ni, kita orang dapat tentukan yang diorang ni ada pada tahap scribbling ataupun ada pada tahap preskematik dan selebihnya. Kemudian menggalakkan ekspresi diri. Ini pun selari dengan pandangan Lowenfeld yang mana diorang kata kanak-kanak ni kan diorang punya
menggunakan lukisan ni, diorang dapat lebih mengekspresikan diri diorang. Jadi kita dapat tengoklah diorang meluahkan emosi diorang melalui lukisan. Seterusnya dapat merangsang imajinasi dan kreativiti asli. Kat sini pun kita dah dapat bagi peluang dapat tengok yang diorang dah mula ada skema dalam lukisan diorang tu. Macam tadilah yang petak rumah, petak dengan segitiga rumah, bulat bola semua. Lepas tu dapat membina persepsi visual dan juga pemikiran kreatif. Jadi melalui aktiviti melukis ni kita dapat tengoklah kreativiti diorang nak cipta satu objek tu berdasarkan pemahaman diorang sendiri. Seterusnya. Okay, seterusnya hubungkan aktiviti 2 dengan teori law of fact. Jadi yang pertama, aktiviti 2 ni aktiviti bermain tanah liat tu. Yang pertama, diorang dapat meneroka motor halus diorang dan koordinasi tangan. Jadi melalui aktiviti diorang yang menguli-muli tanah liat tu, diorang dapat meneroka diorang punya motor halus dan koordinasi tangan mereka. Jadi seterusnya dapat membangunkan simbol visual dan imajinasi. Jadi pada tahap ni kalau diorang buat bulat dengan tanah liat tu, maksudnya contohnya diorang buat bola ataupun diorang buat panjang-panjang tu maksudnya ular. Jadi tu maknanya membangunkan simbol visual lah. Simbol macam petak, bulat semua tu. Seterusnya merangsang kreativiti dan juga ekspresi diri. Menggunakan tanah liat ni pun diorang boleh mengekspresikan. Contohnya kalau hari ni diorang, macam contoh pagi tadi diorang ada main masak-masak. Jadi maybe diorang akan mengekspresikan diri guna tanah liat tu, diorang main masak-masak juga. Seterusnya dapat memupuk pemikiran kreatif dan visual. Ini pun selari dengan teori law of fact yang dikata aktiviti seni ni dapat memupuk pemikiran kreatif kanak-kanak. Baiklah, saya akan teruskan kepada perintah kedua. Mereka ni belajar melalui pemerhatian, pengalaman, permainan dan juga imajinasi. Macam dari mereka lahir, mereka tak tahu apa-apa. Jadi mereka belajar membuat benda tu daripada sekeliling mereka, apa yang mereka dapat perhati dan juga pengalaman mereka di rumah. Okey, kreativiti kanak-kanak ni muncul secara semula jadi, iaitu lukisan, permainan, cerita, lakonan dan juga interaksi sosial. Lukisan kenapa? Lukisan ni ianya menjadi kanak-kanak, ianya menjadi kreativiti kanak-kanak kerana dari lahir sampai umur 4 tahun ni ada setengah kanak-kanak ianya tak pandai baca lagi. Jadi dia melukis untuk meluahkan perasaan dia, menunjukkan apa yang dia nak. Okey, permainan ni macam dia main dengan kawan-kawan dia untuk meningkatkan motor halus dia lah. Okey, cerita dan juga lakonan ni macam kadang-kadang ibu bapa mereka mendedahkan anak mereka dengan kartun, televisyen dan juga cerita dongeng. Jadi mereka melihat satu benda tu, mereka ingat oh benda tu real. Sebab itulah ini lukisan ni, yang lukisan budak tadi kat saya, dia melukis Godzilla. Macam mana dia boleh tahu Godzilla? Sebab mungkin ibu bapa je terdedahkan dengan cerita movie Godzilla tu. Okey, interaksi sosial pula daripada persekitaran mereka lah, iaitu kawan-kawan, guru dan juga masyarakat. Okay, kreativiti ni bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi cara mereka untuk menyelesaikan masalah, meneroka idea dan juga meluahkan perasaan mereka. Okey, menurut Vygotsky, kreativiti berkembang melalui pengalaman sosial dan juga galakan daripada orang dewasa. Pernah tak terfikir kenapa budak umur daripada 5 tahun ni dia pandai main piano atau pandai melukis? Ni disebabkan daripada sekeliling mereka lah, sebab ibu bapa mereka dedahkan mereka daripada kelas mengambil kelas piano dan juga kelas melukis. Sebab tu mereka mendapat bakat tu. Dan seterusnya definisi kanak-kanak. Kanak-kanak ni mempunyai
sifat ingin tahu. Jadi sifat ingin tahu. Ciri utama kanak-kanak ialah aktif secara fizikal, emosi yang tulen. Maksudnya kanak-kanak ni tak berhenti menipu, dia macam jujur. Lepas tu yang seterusnya imajinasi yang tinggi, mudah terpengaruh dengan rasa sebaya dan juga responsif terhadap rasanan visual dan juga warna. Okey, kenapa budak ni aktif secara fizikal? Kalau tengok budak ni dia suka lari ya kan? Sebab macam metabolisme dia kuat. So, sebab dia motor lagi. Okey, lepas tu emosi yang jujur dan solid. Kalau contoh kita pakai cantik mesti dia puji, oh cikgu hari ni cikgu pakai baju cantik lah. Sebab macam dia tengok benda tu dia jujur. Sebab dia tak pandai menipu lagi lah. Okay, lepas tu mudah terpengaruh dengan rasa sebaya ni macam dia ni terikut-ikut dengan kawan. Masa saya pergi tadika tu, saya tanya budak ni, apa makanan favourite awak? Cakap, oh saya suka makan Maggi. Lepas tu kawan dia pun sama, oh saya pun suka makan Maggi. Macam tu, maksudnya kita tak tahu apa makanan favourite dia orang. Kan dia orang Korea ataupun dia just ikut-ikut je. Okey, dalam pemerhatian di tadika, mula-mula dia orang semua pemalu. Bila tanya nama pun, slow je jawab, tak nak jawab. Kena cikgu yang jawabkan. Tapi bila pertengahan mengajar tu, dia orang semua dah selesa. Lepas tu semakin nak berani bercakap dan bertanya dan juga ketawa. Okay, ada juga yang pendiam. Dia still pendiam. Bila tanya tak jawab. Tapi bila kita bagi tugasan, dia still buat kerja tu. Okay, ni okay, ni saya sebelum buat lukisan tu saya ada ajar unsur seni sikit lah. Iaitu unsur seni garisan lah. Ada garisan lurus, lintang, kita okay. Lepas tu saya tunjuk lah mana yang ada sekeliling awak ni, mana contoh garisan lurus je. Semua murid ni dia aktif menunjukkan di mana garisan tu. Kanak-kanak ni berkomunikasi bukan hanya dengan bahasa lisan tapi melalui bahasa visual, lukisan, bahasa tubuh, warna dan simbol. Okey, lukisan mereka ni kadang-kadang ia mencerminkan perasaan, imajinasi, hubungan dengan keluarga dan juga pengalaman harian mereka. Kalau tengok contoh lukisan ni kan, dia lukis rumah, lepas tu dia ada lukis papa, mama, adik. Maksudnya itu dia punya pengalaman seharian dia lah. Dia tengok rumah dia warna apa, lepas tu ada apa, ada matahari, ada pelangi macam tu. Okey, dalam dunia kanak-kanak ni ianya bersifat simbolik. Contoh daripada pemerhatian ni, ada murid yang lukis keluarga sebagai simbol rasa selamat. Lepas tu ada yang lukis rumah kerana dia rasa ruang tu paling penting bagi mereka. Dan akhir sekali ada yang lukis mengikut imajinasi yang bebas dan juga menunjukkan kreativiti tanpa batasan. Sekejap kehadiran tu awak sign 3 kotak je. Minggu lepas 2 jam, minggu ni, hari ni 1 jam je. Jadi 3 kotak je awak sign. Jangan lebih. Okey, kanak-kanak dah sini. Sini ialah medium ekspresi semula jadi bagi kanak-kanak. Jadi mereka meluahkan emosi ni, emosi, imajinasi dan pengalaman melalui garisan, bentuk, warna dan simbol. Kalau dari segi warna, mereka pandang warna merah ni macam garang. Itulah, kalau biru ni tenang. Itu maksudnya daripada simbolik warna. Okey, aktiviti seni ni ianya menggambarkan perkembangan motor halus, kemahiran fokus dan juga kekuatan, ketekunan. Lepas tu seterusnya kepercayaan untuk membuat pilihan iaitu bentuk dan juga warna, ekspresi emosi secara selamat. Okay, daripada keupayaan membuat pilihan daripada bentuk dan warna, ni budak ni namanya Aira. Lepas tu saya cakap lah dia lukis apa, dia cakap dia lukis diri sendiri. Lepas tu dia cakap, ini kenapa lukisan dia warna-warni kan? Dia cakap lah, sebab warna tu warna kegemaran dia. Sebab ni warna pink kat atas ni maksudnya warna favourite dia lah, warna pink. Maksudnya yang bawah tu nama warna favourite dia yang lain lah. Okay,
aktiviti ni muncul apabila kanak-kanak ni diberi kebebasan untuk membuat pilihan. Sebab tu kumpulan kami menyuruh kanak-kanak ni melukis mengikut dia orang punya suka hati. Okey, lepas tu sekitaran yang selamat dan juga selesa. Okey, kenapa kanak-kanak ni lukis rumah? Sebab mereka rasa rumah tu adalah tempat selamat mereka. Jadi kalau rumah tu, contohlah ada situasi yang rumah ibu bapa dia orang tu asyik gaduh. Lepas tu nanti dia orang datang sekolah marah, ada tekan. Jadi sebab tu lah kreativiti ni dia muncul daripada sekitaran yang selamat. Lepas tu yang seterusnya sokongan dari guru. Kenapa sokongan dari guru? Sebab macam kita sebagai guru, kita perlu puji hasil kanak-kanak ni. Sebab macam kalau kita cakap, tak cantik lah, kenapa buat macam ni? Nanti dia orang tak ada keyakinan untuk membuat lagi karya. Okay. Okay, kreativiti ni kita dapat lihat daripada cara mereka gabungkan warna, bagaimana mereka bina cerita ni melalui lukisan dan juga kebolehan mereka untuk kekal fokus. Sebab macam kadang-kadang kanak-kanak ni kalau kita bercakap dia akan macam bosan, dia cepat tidur tau. Jadi kita perlu aktiviti yang menarik untuk mereka memberi fokus. Jadi kita sebagai peranan guru seni, kita perlulah memberi galakan kepada mereka untuk meneruskan apa yang mereka minat. Lepas tu kita tak boleh mengongkong hasil karya mereka. Dan seterusnya kita perlu memberi ruang untuk mereka bereksperimen dan juga memuji usaha dan bukan hasil. Okay, kesimpulan daripada aktiviti ni kita boleh lihat daripada perkembangan sosial mereka, perkembangan emosi, keyakinan diri dan juga hubungan antara guru dan juga murid. Okey, macam saya nak membuatkan imajinasi mereka lebih tinggi kan. Jadi lepas mereka melukis, saya menggunakan AI untuk menggerakkan gambar tersebut. Jadi macam mereka rasa macam benda tu seronok dan mereka tak pernah nampak benda tu. Okay, macam ni lah di lukisan murid dan saya gerakkan. Okey, ni saya pilih budak ni untuk kematian tinggal aku, namanya Amar, dia berumur 6 tahun. Dia seorang yang aktif dan juga banyak bergerak. Dia ni dia dari awal dia jenis tak malu. Kalau masa dia lukis tu kita tak cakap pun dia lukis apa, dia cakap sendiri, oh cikgu saya lukis robot ni dengan lawan dengan robot ni jahat, macam tu. Tapi dia bagus sebab dia mempunyai imajinasi yang tinggi. Ni contoh lukisan dia lukis robot. Macam yang lain semua lukis rumah, keluarga, tapi dia seorang je lukis macam ni. Ni amalan. Dia jenis yang banyak cakap. Kalau itulah. Sekarang saya akan serahkan kepada Amsyar. Okey, seterusnya kita pergi kepada hasil dapatan dari aktiviti yang dijalankan di Cat Street First School. Okey, seterusnya. Okey, ini antara aktiviti yang dijalankan. Kami melakukan dua aktiviti. Yang pertama melukis dan mewarna yang bertemakan apa yang awak suka dan sayang tanpa had limit. Yang kedua membuat replika kanak cat. Okey, ini merupakan beberapa hasil karya daripada kit. Yang ini kita contoh untuk Ziba daripada Zulaiz. Ini lukisan ahli keluarga daripada Alia. Dan lukisan robot dan juga rumah. Okey, ini merupakan lukisan yang saya ambil untuk saya buat analisis ringkas mengikut teori law and fact. Ini merupakan lukisan Alia. Actually saya tunjukkan dia contoh lukisan keluarga. Yang ini dia tiru daripada lukisan saya. Dan yang image hewan etologi ni iaitu Luyong, dia reka sendiri. Okey, lukisan ini dia berada pada tahap umur 4 hingga 7 tahun, yang di mana kami mengambil pelajar dalam lingkungan umur 6 tahun sahaja.
Okey, kanak-kanak ni dia sudah mula melukis bentuk manusia secara simbolik dengan kepala bulat, badan ringkas dan anggota badan berbentuk garisan walaupun anatomi mereka tidak sempurna. Penggunaan warna yang cerah, pelangi, bunga dan matahari menunjukkan imajinasi yang kuat dan pilihan warna mengikut kesukaan dan bukan realiti. Contohnya kat sini, kalau warna pelangi kita tiada warna hitam dan juga coklat, tetapi pelajar ni dia tambah sendiri mengikut kreativiti yang dizahirkan. Lepas tu, objek yang dilukis pula secara bebas tanpa konsep ruang yang jelas. Contoh kalau kat sini kita tak nampak sangat tahu dia punya ruang dia, and then perspektifnya tidak jelas. Lagi satu, perkembangan kognitif dan kreativiti pada tahap sistematik ni dia tidak sempurna macam pada tahap umur 12 tahun ke atas. Okey, seterusnya unsur seni dalam lukisan ini. Kat sini ada garisan, bentuk, warna. Lepas tu ada ruang sikit dengan juga jalinan. Di mana jalinan dekat bahagian rumput-rumput ni, kalau bentuk-bentuk pada manusia dilukis menggunakan bentuk asas lah, macam bulat, segi empat panjang untuk badan. Kalau untuk warna, kita tengok penggunaan warna cerah pada baju figura manusia ni, dan juga sedikit warna gelap pada pelangi ni, sebab ini dia kreativiti dia sendiri. Lepas tu dengan warna rambut figura manusia. Okey, kalau memang tidak, objek ditempatkan secara rawat di atas kertas tanpa perspektif sebenar. Kalau kita tengok mana ada duyung dekat atas darat kan, tapi dia guna imajinasi dia untuk lukis duyung tersebut. Okey, kalau jalinan, kita tengok kesan jalinan pada rumput, macam mana dia menghasilkan rumput menggunakan jalinan. Dekat sini, kalau tengok dekat dalam komputer ni, kita boleh nampak tak dia punya penggunaan dua warna yang berbeza. Di mana di sini dia menggunakan warna hijau terang dan di depan ni dia menggunakan warna hijau gelap. Okey, seterusnya prinsip rekaan dalam lukisan. Okey, yang pertama kita ada kepelbagaian. Contohnya pelangi, matahari, bunga, manusia dan watak fantasi memberi variasi dalam saja lukisan. Contoh watak fantasi adalah mermaid ni. Yang kedua, penegasan, pelangi dan kumpulan tiga watak manusia, iaitu ada ayah, ibu dan anak, menjadi fokus kerana warna terang dan saiz lebih dominan. Yang ketiga, kita ada harmoni, di mana kegunaan warna cerah yang sepadan, contoh warna pelangi, menjadikan keseluruhan lukisan harmonis dan sedap dipandang. Yang keempat, kita ada imbangan, di mana terdapat keseimbangan visual, manusia di kiri, pelangi dan matahari di kanan, watak air biru di bawah. Ini adalah air yang dimasukkan. Yang terakhir kita ada pergerakan, iaitu garisan yang melengkung pelangi, sinar matahari dan rumput memberi rasa pergerakan lembut dalam lukisan. Macam ni dia punya rumput tidak mendengar tau, dia serong sedih macam rumput dia ditiup angin. Okay, seterusnya kita pergi kepada temubual guru dikit-dikit Presto. Sebelum tu, ini beberapa biodata guru tersebut. Nama dia Alia Nur Rasha binti Muhammad Salim yang berumur 27 tahun dan tarikh lahir 15 Mac 1998, tempat lahir Kuala Lumpur, dan latar belakang pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan UM dan juga diploma pendidikan tekstil di UTM. Okey, ni kami mengajukan 4 soalan. Yang pertama, apakah cara cikgu buka kreativiti kanak-kanak melalui seni? Yang kedua, bagaimana cikgu galakkan kanak-kanak ni dia cuba idea baru? Dan yang ketiga, aktiviti seni apa yang paling membantu meningkatkan kreativiti kanak-kanak? Dan yang terakhir sekali, bagaimana cikgu-cikgu ni dia nilai hasil seni kanak-kanak? Okey, seterusnya
Okey. Untuk jawapan soalan pertama, Cikgu Alia mengatakan bahawa melalui lukisan yang telah ditetapkan temanya, contoh melukis bunga, dapat melihat kreativiti pelajar dari bentuk rupa dan bilangan bunga yang dihasilkan. Dari situ ia dapat menzahirkan apa yang mereka rasa. Contohnya, cikgu-cikgu ni dia menentukan tema, iaitu tema bunga, tapi memberi kelonggaran untuk pelajar tu lukis apa sahaja jenis bunga dan berapa jumlah tersebut. So dari situlah cikgu dapat lihat macam mana mereka menzahirkan kreativiti dan perasaan mereka pada lukisan tersebut. Okey, untuk soalan yang kedua, Cikgu Alia mengatakan bahawa bagi kelonggaran kepada mereka melukis untuk zahirkan kreativiti mereka tanpa ada salah dan betul. Jadi mana kalau dalam pendidikan seni visual kita tiada salah dan betul. Contohnya melukis bola, tunjukkan contoh imej bola dan lepaskan mereka untuk melukis bola mengikut kreativiti dan idea mereka. Kerana bola tidak semua bentuk bulat. Mestilah macam bola rugby dia berbentuk lonjong, kata bola sepak dia berbentuk sfera. Jadi tak semua bola berbentuk bulat. Jadi cikgu ni dia memberi satu tajuk yang umum untuk pelajar ni melukis ikut kreativiti masing-masing. Okey, untuk jawapan soalan yang ketiga, cikgu Alia mengatakan apakah aktiviti seni yang dapat memupuk kreativiti kanak-kanak? Jawapan cikgu Alia adalah aktiviti lukisan, di mana mereka akan lukis berdasarkan pengalaman semalam. Contohnya kan, semalam diorang pergi contoh semalam diorang pergi jalan-jalan betul dengan keluarga kan. So hari ni diorang lukis apa yang diorang ingat semalam, itu pengalaman mereka. So diorang mungkin lukis diorang pergi rumah, pergi pantai ataupun pergi zoo. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya untuk jawapan terakhir, iaitu lukisan mereka tidaklah sempurna. Jadi kita perlu tanya pelajar lukis apa dan apa yang digambarkan oleh mereka. So, berdasarkan apa yang mereka ceritakan, kita dapat menilai hasil kerja mereka di tahap mana. Contohnya, mereka tahu apa yang mereka lukis. Kalau dia cakap, oh saya lukis rumah dengan keluarga-keluarga, jadi kita nampak bentuk rumah dengan keluarga. So, dia tahu dia lukis apa. Lepas tu macam tadi, macam robot. Saya tanya, robotnya robot apa? Dia cakap lah ni robot, lepas tu ada anak, ada telur. So, kenapa robot ada telur kan? Tapi itu ikut kreativiti dia sendiri. Okay, ini adalah beberapa video. Ini beberapa gambar dokumentasi semasa di sana. Nampak tak? Kreatif digunakan botol air untuk menghasilkan bulatan yang sempurna. Lepas tu yang ni dia dilukis Godzilla. Lepas tu yang perempuan ni dia malu bercakap. Dia tak faham bahasa Melayu dan dia tak faham bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun dia sikit-sikit tapi tak boleh nak bercakap sangat. Jadi dia selalu faham dia orang banyak guna bahasa Inggeris. Tadi bahasa Inggeris tak kaku sangat. Ya, untuk pelajar baju pink ni dia tak rasa pandai cakap sangat. Jadi dia selalu panggil saya untuk tunjuk ajar cara berlukis tu. Dia panggil awak apa? Macam tu. Itu kamu jawab je. Tak ada lah sangat dia. Lepas tu kalau yang student yang baju hitam ni pula, dia buat yaping tau. Dia suka beritahu semua pasal dia buat apa semalam, dia suka apa. Macam dia lukis Godzilla ni, dia beritahu lah dia suka Godzilla, lepas tu dia nak lukis Godzilla tu. Okey, ni pun beberapa gambar. Ini gambar hadiah
untuk cikgu di sana. Lepas tu ini aktiviti semasa membuat bentuk clay. Itu hadiah terakhir untuk semua student. Okey, ni selepas aktiviti mereka digunakan main di luar. Dan selepas main di luar mereka ada makan. Lepas makan diorang nak tidur. Sebab kalau ikut jadual diorang pukul 11 atau pukul 12 tu waktu diorang tidur dah. Lepas tu diorang dah boleh balik. Okey, so itu sahaja hasil kolaborasi antara Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kota Baru dengan Cape Preschool Pekalan Cepur. Okey, tahniah kepada kumpulan Ansha. Satu betul. Yang ini satu. Tak. Kali dah. Pandai awak pilih satu grup ni. Sebaju, warga pun sama. Sampai saya dah pergi makan pun susah. Sama je suara. Amsyar, saya harap ke next sem tu Amsyar balik cuti ni awak kena makan durian dengan kulit-kulit. Makan durian dengan kulit-kulit Amsyar. Jadi cikgu tak boleh suara macam tu Amsyar. Awak lebih kurang tahun depan tak lagi 2 tahun lagi awak akan ke praktikal. Suara praktikal, kalau praktikal awak mengajar kelas macam tu, seksa. Awak yang seksa. Tu awak tak boleh nak kawan kelas nanti. Saya cakap tu terang ni, suara kena tu sikit. Dia suara ke budak-budakan lagi. Dah besar dia, 20 berapa dah umur awak?